Sorotan terkini berita 757. Seorang pemandu bas persiaran yang terlibat dalam kemalangan membabitkan 2 buah bas dan sebuah kereta di kilometer 15 Jalan Genting Highland di Bentong Pahang petang Sabtu ditahan polis bagi membantu siasatan. Dalam kejadian kira-kira jam 5 petang itu, seramai 6 mangsa cedera daripada 77 penumpang terlibat termasuk pemandu kedua-dua bas persiaran dan sebuah kenderaan. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zahiham Muhammad Kahar berkata, siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah bas persiaran hilang kawalan sebelum melanggar bahagian belakang kenderaan dan merempuk sebuah lagi bas persiaran. Zahim berkata hasil ujian saringan air kencing mendapati pemandu terbabit negatif dadah. Selain itu, semakan mendapati lelaki itu mempunyai 29 saman trafik pelbagai kesalahan. Ujarnya, kesemua mangsa dihantar ke Hospital Selayang dan Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Tiada mangsa yang mengalami kecederaan parah atau kemalangan jiwa. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian secara menyeluruh. Sementara itu, sebuah bangunan bersejarah yang pernah menempatkan pawagam terkenal Odeon Cinema di Jalan Penang di Georgetown, Pulau Pinang terbakar pada Sabtu. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.30 malam itu, bangunan yang kini menempatkan kelab malam Midnight Black dilaporkan terbakar dengan pasukan bomba sedang berusaha mengawal kebakaran daripada marak. Punca kejadian bagaimanapun masih belum dikenal pasti dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Bangunan tersebut merupakan antara mercu tanda ikonik di Pulau Pinang yang mempunyai sejarah panjang sejak awal abad ke-20. Premis berkenaan pada asalnya dikenali sebagai Theatre Royal sebelum ditukar kepada King's Theatre dan kemudiannya dikenali sebagai Odeon Cinema. Sementara itu, seorang pemuda PAS menggesa Kementerian Pendidikan KPM mengambil perhatian yang sewajarnya terhadap kes-kes jenayah seksual khususnya melibatkan guru dan murid yang berlaku dalam kawasan persekolahan. Timbalan Ketuanya Muhammad Hafiz Sabri berkata, pendedahan demi pendedahan terhadap kes-kes sebegitu seharusnya membuka mata ramai pihak terhadap suatu krisis dalaman yang parah yang sedang berlaku melibatkan institusi pendidikan negara. Menurutnya, pemuda PAS berpandangan isu kes jenayah seksual yang berlaku melibatkan guru dan anak murid itu satu isu yang sangat genting. Ujarnya, ia ditambah dengan kelemahan pengurusan kes oleh pihak pejabat pendidikan daerah PPD dan sekolah termasuk tindakan yang tidak wajar diambil seolah-olah dibuat bagi menutup satu-satu kes daripada terdedah ke pengetahuan masyarakat awam.